akak abang nak tahu tak Utan King dah keluarkan troli lipat untuk akak abang tau. Okey, untuk kita punya troli lipat ni kita hanya ada satu warna sahaja, iaitu warna putih sahaja tau. Dan didatangi dengan logo dekat bahagian depan. Pertama dia punya wheel kecil tau, iaitu dia punya tayar kecil macam ni. Tapi untuk yang kedua, dia punya wheel pula besar tau. Dia macam ni pula kalau yang besar. Okay, untuk kita punya ni boleh lipat tau. Jom Ali nak tunjuk dekat akak abang cara lipat dia macam mana. First, akak abang buka sahaja yang ni bahagian atas ni. Lepas tu bukakan sahaja papan dekat bahagian dalam, tarikkan ke atas, tolak klip hitam ni ke bahagian depan. Dan boleh lipat macam ni akak abang. Dan turunkan sahaja handle ni ke bawah. Tada, dah siap. Nampak kecil kan, compact kan? Sesuai lah untuk akak abang nak simpan celah-celah almari ataupun dalam kereta. Okey kak abang, untuk maksimum yang dia boleh tampung berat sehingga 20 kg sahaja tau. Dan dia punya berat hanya 3 kg sahaja tau kak abang tau. Sangat-sangat ringan kan? Okey, untuk kapasiti dia ialah 50 liter tau. So muatlah nak letak baju-baju akak abang ataupun jajan-jajan dalam ni. Sangat-sangat berguna kan? Kalau akak abang berminat, jangan lupa dapatkan dekat shop Utan King sekarang tau. Tekan bel dekat bawah sekarang. Bye-bye.